Jadikan dinar-dinar emas sebagai hantaran perkahwinan. Ianya lebih bagus ataupun lebih baik daripada tuan-puan bagi dalam bentuk duit tuan-puan. Kalau bagi dalam bentuk emas tuan-puan, emas-emas ini masih lagi kekal walaupun 5 tahun berkahwin, walaupun 10 tahun berkahwin, walaupun 15 tahun berkahwin. Sebab apa kita tak akan jual mudah-mudah emas yang dijadikan sebagai hantaran perkahwinan tersebut, kecuali ada apa-apa yang terdesak. Berbeza dengan duit tuan-puan, ada kawan saya dijadikan duit sebanyak RM13,000 dijadikan sebagai hantaran perkahwinan. Tak sampai setahun tuan-puan, duit-duit tersebut, duit-duit yang dijadikan hantaran tersebut habis dibelanjakan untuk naik rumah tuan-puan, beli sofa, beli TV, beli lansir dan sebagainya. Habis duit RM13,000 dalam tempoh masa kurang daripada setahun. Jadi nak kekalkan duit hantaran tuan-puan dalam tempoh masa yang lama, boleh simpan dalam bentuk emas fizikal macam ni. Dan anda kata nak guna duit pun tak masalah tuan-puan, boleh jual, boleh pajak dan sebagainya untuk kegunaan. Ianya lebih bagus ataupun lebih kekal berbanding kita bagi dalam bentuk duit fiat. Nak saya bantu tuan-puan mulakan simpanan emas untuk dana perkahwinan, boleh DM saya dan follow saya untuk ilmu emas yang seterusnya. Assalamualaikum.